seluruh dunia menyaksikan. Sebab orang melihat berlakunya ketidaksamaan dari segi treatment ke atas permatang bau. Kita dalam perlembagaan ada artikel 8, equality before the law. Saya nak tanya, kenapakah adanya perbezaan cara kita mengendalikan kes melibatkan pemerintah dengan kes yang lebih teruk lagi, kes yang melibatkan pembunuhan seorang warga Mongolia? Kita lihat Razak Baginda dibebaskan. Kita lihat sampai sekarang tak ada seorang pun pembunuh atau kuliah. Kalau Sepang kata sesiapa ni dibebaskan atas mana-mana proses mahkamah, saya nak tanya Sepang, bukankah kita ada proses rayuan dalam Mahkamah Malaysia, yang mana kalau kita tak puas hati keputusan Mahkamah Tinggi, kita boleh pergi ke Mahkamah Rayuan, lepas itu kita boleh naik kepada taraf. Maknanya proses tu ada, betul tak Sepang? Sepang setuju? 400%, 5%, 1 juta pun boleh. Memang saya setuju. Tetapi pengerang sebenarnya exactly my point. Kalau betul ada hak untuk merayu, kenapakah Razak Baginda dibebaskan tidak dirayu? Itu keputusan daripada Peguam Negara, Sepang. Jangan buat tuduhan seolah adanya niat jahat. Saya tak setuju dengan Sepang ni main tuduh je. Proses mahkamah tu adalah proses keadilan. Kalau tak nak rayu, itu hak Peguam Negara tu, Sepang. Jangan confuse rakyat. Apa ni? Apa tak nak hak rayu keputusan Peguam Negara? Dengar hujah. Jangan tuduh, Sepang. Jangan tuduh ada niat jahat. Jangan tuduh ada niat jahat. Persoalannya, Razak Baginda, kenapa Peguam Negara tak kendalikan kes? Kenapa tak hire pegawai ataupun peguam swasta? Lepas itu dibebaskan. Kita kena ingat, hakim yang dengar kes Razak Baginda masa itu hakim paling junior. Kita kalau buat kes, kita mesti ready sampai peringkat yang terakhir. Kita buat di High Court, Court Appeal, Federal Court. Kita mesti ready. Jadi kenapa kalau Razak Baginda dibebaskan, kalau kita rasa kes kita tak kuat, kenapa kita tidak awal-awal? Kalau kita rasa kes kita kuat, mahkamah kata tak salah, kita mesti ready letakkan keputusan Mahkamah Tinggi itu di bawah ujian di bawah Mahkamah Rayuan. Mesti Mahkamah Rayuan cek adakah betul keputusan itu. Persoalannya, Lim Leong Tik dibebaskan, tak rayu. Razak Baginda dibebaskan, tak rayu. Anwar Ibrahim rayu pakai peguam Dato' Syafiee. Berapa kos yang kita bayar? Inilah isunya. Cakaplah Dewan. Cakaplah kalau berani. Cakap. You say, saya sabar, Sepang. Kalau itu yang Sepang cakap, why don't you say dalam Dewan dan juga luar Dewan bahawa Sepang berpendapat bahawa Peguam Negara itu bias? Say, cakap. Seluruh dunia tahu. Sudahlah. Orang cakap dengan Sepang. Pengerang tak payah nak ugut saya untuk bercakap di luar. Saya dah tulis artikel. You can read my article in Malaysia Kini.